Malam terakhir di Madinah, kita nak cari bakso bakso Madinah. Let's go. Dah tu dia tu adalah kedai Indon tu. Kedai makanan Indon. So tunjuk kat sini Ni Ema Royal Hotel. Ini adalah eskalator ke kedai 1 rial tu. Dan di sebelah sini saja. Kalau korang nampak ni, ini adalah ni akak semalam. Hari-hari datang. Betul lah. Akak dah kenal dah hari-hari datang. So kita nak try. Sini kedai makan luas. Ya tak? Sini. Ni nak bakso yang ditunggu-tunggu. Kena makan dengan chili sauce, kicap manis. Lepas ni ada bagi sambal juga. Wow. Sedap ke bu? Sedap sangat. Berapa kali terrepeat dah ni? Ni je kali ketiga ya. Letak chili sauce. Banyak sangat tu. Banyak sangat tu. Memang ada kecap. Kecap nak banyak aja kerjanya. Lagi sambal. Okey, terima kasih. Sedapnya. Kita ambil lah secukup rasa. 1 sudu ke, 2 sudu ke, 3 sudu ke. Gaul kan ni. Masya-Allah. Benda kecoh liur dah. Kecoh liur. Yang menengok ni pun kecoh liur. Bismillah, sedap tak? Sedap? Sedapnya. Sedap sangat. Nak? Suun. Suun campur dengan Maggi. Balik sini. Bismillah. Saya ni tak minat sangat bakso banyak. Tapi sini memang sedap. Ini paling mahal. Bakso. Jemput tengok ya. Jemput tengok. Sedap. Hari-hari kita kat sini hari-hari makan. Dia punya bakso beranak tu syok tengok. Besar. Guys, sampai kita datang Madinah, tak boleh makan makanan yang sedap dekat Indon. Makanan Indon yang sedap di Madinah. Inilah Jawa Restaurant.